Dema kata, bila dah jadi kerajaan, dalam sistem ini, kita boleh laksana apa yang kita nak. Berasaskan undang-undang, peruntukan sedia ada. Dah jadi kerajaan, dasar mu kena buat. Maka kita cetuskan dasar, balik kepada asal usul kita. Kita mengikuti rakan-rakan kita di Pantai Timur yang menghalang berleluasanya premis perjudian. Kelantan Terengganu lebih awal daripada kita. Kita buat polisi yang sama, tidak lagi memperbaharui lesen premis perjudian. Rupanya atas alasan agama tak boleh. Tak boleh buat polisi macam tu. Maka dicabar polisi kita itu oleh daripada 12 tu orang Kedah, 10 lagi orang negeri lain yang beroperasi premis perjudian di Kedah. Yang bawa kes itu adalah lawyer-lawyer pada DAP. Lawan kita di mahkamah. Tuan-tuan, kes ini telah memberi kita satu pengetahuan bahawa undang-undang negara ini selepas 67 tahun mencapai kemerdekaan, walaupun perkara 3 meletakkan Islam adalah agama rasmi, tetapi jika Islam dilaksanakan walaupun dalam kerangka undang-undang, tidak boleh, tidak dibenarkan. Mahkamah Tinggi memutuskan judicial review yang dikemukakan oleh 12 operator itu diterima oleh mahkamah dengan kata lain keputusan kerajaan negeri untuk memastikan tidak ada premis perjudian di Kedah adalah tidak berperlembagaan. Itu Islam, agama rasmi, perkara nombor 3. Kita bawa ke Mahkamah Rayuan dalam kerangka sistem ni juga. 3 orang hakim, Mahkamah Tinggi 1, Mahkamah Rayuan 3, 2-1, kalah kita. Tindakan kerajaan negeri melaksanakan dasar dalam isu perjudian adalah bukan bidang kuasa negeri, kerana judi terletak di bawah bidang persekutuan. Ulah alasan. Kita ada kuasa dalam premis, lesen premis. Lesen premis, dia kata negeri tak boleh arah PBT kerana PBT pihak kerajaan ketiga berdiri dengan sendiri, stand alone. Dia tak boleh ambil order pada kerajaan negeri, walaupun ada seksyen 9 dalam Akta 171 menjelaskan bahawa kuasa negeri untuk memberi arahan kepada PBT. Tapi dalam isu perjudian, negeri telah melampaui bidang kuasa persekutuan. Lagi mahu pakai jadi lawyer semua lah dengan ceramah undang-undang. Kita tidak akan berhenti di situ. Kita akan lawan sampai rapat dinding. Tuan-tuan sekalian, kecewa memang ada. Dalam negeri yang sudah kita banggakan telah merdeka daripada cengkaman penjajah Portugis, Belanda, British, Jepun, British, telah kita bina sendiri negara ini dengan perlembagaan yang dimulakan oleh Suruhanjaya Red. Hakim-hakim daripada Pakistan nasihat, letakkan agama rasmi, agama Islam, supaya pada masa depan kamu akan dapat atasi isu-isu yang berbangkit. Ni berbangkit dah.
rupanya tak boleh buat kak. Kita akan bawa kes ni ke Mahkamah Persekutuan. Saya dipahamkan saya pun tak bisa pergi Mahkamah Persekutuan. Bisa pergilah Mahkamah Lawan Pudin tu. Memang kata 7, ada 5. Saya tak tahu apa orang. Saya tak mau kata apa kepada hakim-hakim, kerana kerja hakim ni mentafsirkan undang-undang. Bila ada undang-undang macam tu, ditafsir macam tu, dia pun sebut macam tu lah. Dia pun tukang baca. Berdasarkan hujah-hujah yang dikemukakan di depan dia, dia akan buat keputusan. Kalau kita ada set undang-undang yang lain, tentulah keputusan hakim berbeza. Undang-undang kita lagu tu, undang-undang kita masih kafir lagi. Nak buat Islam tak boleh. Kasarlah kalau kata aku tu kan. Esok masuk surat apa? Kena pula tu si kata undang-undang kafir. Tak kata apa lagi kalau tak kafir. Kalau dia faham perintah Tuhan tentang perjudian, judi, mentenung nasib, arak, semua tu dosa besar. Mu nak faham kok nak lagi? Tak boleh dalam kerangka ni. Maka tuan-tuan mau tidak mau, suka tidak suka, letih atau penat, lapang atau sibuk, sakit, sehat, perjuangan untuk mengambil alih negara ini, menguasai sistem politiknya semula, meminda apa yang perlu, mensiapkan medan yang sesuai untuk Islam berkembang. Pada masa saya menjamin kehidupan rakyat bukan Islam aman, damai, bebas di negara ini, mesti diteruskan oleh PAS bersungguh-sungguh dalam keadaan apa sekalipun.